buat bayaran dan terus dapatkan produk untuk disimpan atau dilaburkan. Biasanya akan dapat produk ni ikut SOP syarikat lebih kurang seminggu to 2 minggu. And ada juga maybe kena buat appointment pergi ambil depending on the berat gram emas tu. No, walau bagaimanapun dengan hartanah, saya rasa ramai orang pernah beli rumah, tapi untuk orang-orang muda yang belum pernah beli hartanah, ni dia, right? Compare to emas, untuk property, rumah ke, tanah ke, kita perlu ada khidmat nasihat lawyer, right? Anda perlu buat bayaran, right? And SPA agreement antara lainnya, dia akan mengambil masa 3 hingga 6 bulan, right? Okay, terima kasih Cik Khatijah Idris join, right? Cik Ina join, right? Sonu Kumar, okay. Faik Usut janji co-host. Okay, saya tak boleh co-host dengan orang lain ya. Okay, Cik Abdullah Muhammad Ali join. Okay, maybe anda boleh tap screen, right? Support saya sama, right? Okay, maybe boleh share dengan kawan-kawan, right? Okay, boleh share dengan kawan-kawan. Hai Kak Noh, right? Hai Kak Noh, right? Maybe Kak Noh boleh tap screen, share dengan kawan-kawan, komen sama. Kalau ada soalan silakan. Daripada siri semalam pun saya boleh jawab, saya tak ada masalah. Cik Dila Rusla join, Abdan Munir join, terima kasih, right? Terima kasih join, right? Cik Miru join, maybe boleh tap screen and support saya sama, right? Amsha join, right? Okay, Cik Basah 5138 join, terima kasih. Sudi, okay, say hi Cik Basah, okay, sihat ke kamu, right? Okay, Cik Z Ibrahim, terima kasih sudi join live saya, right? Balik pada topik saya tadi, right? Okay, Pauline Ibai dan Hani, anda daripada mana? Maybe boleh tulis kat sini, seronok saya nak tahu yang masuk ni daripada mana, right? Okay, maklumlah saya punya live pun tak panjang, right? Okay, kalau ada soalan, okay, silakan bertanya, tak ada masalah ya. Saya cuba sedaya upaya untuk menjawab. Cik Hassan join, terima kasih. Hai Cik Hassan, right? Hai Cik Hassan, right? Kalau ada soalan daripada siri semalam, topik hari ini, boleh, tak ada masalah. Cik Hisham Zahari juga join, Cik Azizan, terima kasih, Cik Hani. Okay, balik pada topik kita tadi, saya dah mention pasal hak milik, right? So, untuk emas, hak miliknya tak susah, serendah RM100 sahaja. Okay, dapatkan through valid link yang sah daripada introducer ataupun introducer PGBO registered dealer dengan public call, right? Untuk property anda perlu dapat khidmat nasihat SPA, akan ambil masa 3 hingga 6 bulan. Lama tu, right? Okay, so kita pergi pada